pelajar dan generasi muda yang mahu menceburi bioteknologi, ada 3 pesanan ringkas. Pertama, kukuhkan dan kuasai asas teori sains hayat, amalan makmal yang baik dan pemantauan standard, serta memantapkan kemahiran insaniah seperti komunikasi dan pemikiran kritikal. Kedua, cari pendedahan industri seawal mungkin yang melengkapkan diri dengan kemahiran platform teknologi terkini seperti kecerdasan buatan AI, realiti terimbuh AR, realiti maya VR dan teknologi tenaga hijau serta teknologi-teknologi yang terkini. Ketiga, inovasi bioteknologi sentiasa berkembang seiring dengan peredaran zaman. Ini membuka peluang pada inovasi baru, sekaligus berpotensi melahirkan usahawan baru. Evolusi dan inovasi bioteknologi adalah amat penting untuk membangunkan sektor makanan, kesihatan, kelestarian dan ekonomi kitaran. Fokus pada inovasi yang boleh diskalakan dan memberi manfaat kepada rakyat.